What's up guys, bersama lagi aku Adlan Cyper X. So video kali ni aku akan main game Brookhaven. Dan nampak sekarang saya baru bangun daripada tidur. Dan video kali ni saya nak tunjuk dekat korang, saya nak buat duit melalui jual aiskrim. Jadi saya akan jual aiskrim. Saya bangun, saya keluar rumah. Lah, dah malam rupanya. So saya tengah fikir, saya nak jual aiskrim dekat mananya. Malam-malam macam ni saya nak kena cari duit lebih ni. Ini pun truk aiskrim saya. Jadi saya dah mula untuk beroperasi. Okey, kita kat dalam truk aiskrim ni. Jadi dekat sini ada coklat, vanilla, birthday cake, bubblegum, mint chip. Dan tanpa membuang masa, marilah kita start beroperasi. Okey, sebelum tu pastikan korang subscribe. Mana yang belum subscribe, mana yang korang baru, pastikan video ni korang like. Dan harap korang enjoy dengan video ni. Let's go. Kita jalan-jalan, kita jual aiskrim. Ada apa kat sini? Sini macam ada ramai orang. Kita jual lah. Okey. Kita turun, kita buka. Okey, kita dah buka sini. Saya rasa nak kena alihkan dekat sini lah. Ada apa dekat sini ni? Siapa yang buat kerja ni? Ada tiang elektrik kat sini. Ada customer. Hilang dah. Baru nak bagi aiskrim. Makan dululah. Nak tunggu customer ni lambat. Kita makan lah dulu, biar ada tenaga. Ada customer. Ya bang, nak aiskrim apa? Apa? Nak vanilla. Makan dulu, lepas tu kasih dia. Ambil vanilla ni. Yeay. Dia kasih kita duit. Terima kasih. Satu customer kita dah jual dan kita dapat hasil dia. Tak sangka ada customer. Saya tak expect ada customer macam tu. Baru buka dah ada satu customer. Bagus-bagus. Manalah customer ni. Tak apalah, apa-apa pun jadi, kita kena bersyukur. Satu customer tu okey daripada tak ada. Kita kena promote kedai kita. Okey, kita dah buat papan tanda untuk promote aiskrim. 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 Ni ada apa kat sini? Apa ni? Aiskrim. Aiskrim. Kenapa muka dia macam sedih je? Apa tu? Hilang. Tak ada customer ni. Kita kena cari tempat lain. Sini pun okey juga. Kita parking sini. Jom. Undur. Okey dah, cantik kita punya aiskrim truck. Parking dekat tepi kedai ni. Macam ada saingan. Tapi tak apa. Aiskrim, 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 aiskrim. Tak ada siapa nak beli aiskrim.
Sorang-sorang kat sini. Kita jalan-jalan lah. Saya rasa memang tak ada customer, tak ada pelanggan nak datang kat sini. Kita pusing-pusing, mana tahu ada jumpa spot. Kita dah sampai sekolah. Nampaknya waktu malam tak ada orang sekolah lagi. Kita jual kat sini balik lah. Nampak ada ramai orang kat sini. Kita jual kat tengah jalan. Aiskrim, aiskrim, aiskrim. Ada customer lagi. Dia bagi duit. Yeay. Tapi nak bagi dia aiskrim apa? Nak aiskrim coklat? Okay. Jilat dulu, lepas tu kasih customer. Yeay, kita dah kasih customer. Dia suka aiskrim tu. Wow. Ada satu customer dia kasih satu beg duit. Dia nak beli satu truk ni ke? Okay. Kita kasih semua. Mana customer tu? Kita kasih 1, 2. Dah 2 customer. Dah dapat jual dekat 3 customer untuk hari ni. Jadi mari kita balik. Dah sampai rumah. Rumah saya tak besar mana pun, sederhana je. Tak macam rumah depan ni. Kita dah sampai rumah. Baiklah, saya nak rehat sekarang. Apa-apa pun, kalau korang suka dengan video ni, pastikan korang like. Dan jangan lupa subscribe mana yang belum subscribe. Nak baring jap. So, terima kasih mana yang korang tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa komen kalau ada apa-apa idea yang korang nak bagi dekat saya. Dan pastikan korang like tau. Okay, jumpa korang pada video akan datang. Bye bye.